Dengan keadaan lo ni reh orang hok ada bakso ikan hengrat tu boleh gi tukar ambil telur di kedai reh. Tetapi hok saya dengar dalam social media tu pakak duk share sebar lah kata mi cacip dia app ang mari daripada nuingan rat kata mari tukar telur siapa dia nak telur tu bawa bak pacacun video reh. Tu untuk gapo dia nak ambil bak cacun ni nak gi ku duit. Tu takut-takut rumah kita biasa ada ke lagu mana. Tetapi saya diri tak biasa lengah lah. Hak duk lengah tu terosak punah terosak punah tukang bagai plastik, bagai jeluk, bagai tah gapo dia ni. Tetapi hak tu saya tak tahu juga kata mi cacip sungguh ke kedok kau boleh hadi orang nego ke lagu mana. Tapi biasa lengah lah hak tukar bagai plastik tu, biasa masuk harok di kampung saya diri. Tu tapi kalau atas ni hak saya baru tengok ni kata tukar dengan telur ang mari daripada nuingan rat boleh hadi ramai juga orang hak percaya tu. Kalau ada juga rumah kita lagu tu dengan cara tukar telur dengan bak cacun tu tak usah gitu tukar lah kalau mari harap dengan kereta lagu tu bahaya reh. Kabar-kabar kau uter dengan tak tahu gapo dia reh. Gitu tukar untuk ada bakso ikan hengrat jadilah hak di kedah hak kita duk biasa tukar reh. Takut tu dilah reh. Okey reh siapa dia rasa dapat dah video ni share sabar reh. Wassalam.